Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama saluran ini. Dalam laporan kali ini, kami bawakan rangkuman terkini berkaitan jadual dan bentuk bantuan kewangan yang dijangka disalurkan kepada rakyat Malaysia sepanjang bulan 5 tahun 2026, termasuk beberapa bayaran yang diselaraskan sempena musim perayaan. Untuk permulaan, antara bayaran terawal adalah sumbangan asas rahmah atau SARA yang dikreditkan seperti biasa pada 1 Mei. Bantuan ini disalurkan secara bulanan tanpa perubahan kadar bagi bulan ini. Penerima yang layak di bawah kategori isi rumah, bujang serta warga emas akan menerima jumlah seperti yang telah ditetapkan sebelum ini bergantung kepada kelayakan termasuk sama ada terlibat dalam kategori tambahan seperti e-kasih. Seterusnya, bantuan tunai subsidi diesel yang turut dikenali sebagai budi diesel dijangka akan dikreditkan sekitar 8 Mei. Kadar bantuan ini dilaporkan meningkat kepada RM400. Walau bagaimanapun, pelaksanaan pada masa hadapan masih tertakluk kepada perubahan dasar, termasuk kemungkinan penggunaan sistem berasaskan MyCAD. Setakat ini, tiada pengumuman rasmi mengenai pemberhentian bantuan ini dan jadual pembayaran masih menunjukkan kesinambungan sehingga hujung tahun 2026. Dalam tempoh yang sama, bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM akan mula disalurkan bermula sekitar minggu kedua bulan tersebut dengan tarikh awal dijangka pada 8 Mei. Pembayaran ini melibatkan pelbagai kategori termasuk bantuan kanak-kanak, warga emas, OKU serta bantuan penjagaan pesakit terlantar. Seperti biasa, tarikh sebenar mungkin berbeza mengikut negeri. Selain itu, bantuan sara hidup untuk golongan nelayan dan veteran turut diteruskan pada 15 Mei. Nelayan laut menerima RM300, nelayan darat RM250, manakala veteran Angkatan Tentera Malaysia yang layak menerima RM500 setiap bulan. Perkembangan penting turut melibatkan bayaran daripada Perkeso. Untuk bulan 5 tahun 2026, pembayaran pencen dan faedah Perkeso telah diawalkan kepada 22 Mei. Pelarasan ini dibuat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei serta Pesta Keamatan pada 30 Mei. Antara faedah terlibat termasuk pencen ilat, pencen penakat dan elaun layanan sentiasa. Bagi negeri Sarawak, bantuan sumbangan keperluan asas Sarawak atau SKAS bagi fasa kedua dijadualkan pada 15 Mei. Bantuan ini menggunakan data daripada sistem STR dan kebanyakan penerima layak akan menerima secara automatik. Sementara itu, bagi negeri Sabah, bantuan sentuhan kasih rakyat Sabah atau syukur masih belum mempunyai tarikh pembayaran rasmi untuk fasa seterusnya. Berdasarkan corak sebelum ini, bayaran dijangka dibuat pada bulan 6, namun sebarang perubahan bergantung kepada pengumuman rasmi pihak kerajaan negeri. Secara keseluruhan, bulan 5 menyaksikan beberapa bantuan utama diteruskan tanpa perubahan besar, dengan satu penyesuaian penting melibatkan bayaran Perkeso yang diawalkan bagi memberi ruang kepada rakyat membuat persiapan perayaan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video seterusnya.